Pasar basah di Kompleks Pasar Moden Keramat Mall akan menjalani proses penambahbaikan dengan kos RM15 juta. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin, ia dijangka siap menjelang 2012 bagi memenuhi tuntutan penjaja di kawasan itu. Tambah beliau, perpindahan peniaga pasar kering ke Keramat Mall akan bermula Oktober ini, manakala pengundian gerai akan diadakan pada Ogos. Pihak DBK akan cuba menggalakkan lebih banyak peniaga-peniaga masuk secepat mungkin, akan mengadakan aktiviti promosi lah, khususnya selepas peniaga-peniaga dah masuk. Tambah beliau, pihaknya juga akan menimbangkan tuntutan penjaja pasar itu yang mahu sewa percuma dalam tempoh percubaan apabila memulakan perniagaan. Tuntutan dibuat ekoran kebimbangan mereka dengan penurunan jumlah pengunjung ke pasar baru itu nanti. 25 Mei lalu, Datuk Raja Nong Chik melawat Keramat Mall untuk mendapat maklum balas penjaja yang enggan berpindah ke pasar basah Kompleks Moden itu.